Nak beli rumah ni sebenarnya senang je, tak complicated sangat pun. Tapi ada beberapa benda yang korang kena buat bila dah ada niat nak beli rumah. Disclaimer persediaan nak beli rumah ni sebenarnya ada banyak version lah, banyak mazhab. Tapi semua tu lebih kurang sama je. Ikut pada situasi korang lah, yang mana satu yang lebih sesuai untuk korang apply. Yang pertama sekali mesti korang ingat niat kan? Tak. Bina rekod keuangan yang cantik dulu at least 6 bulan ke atas. Dia sebenarnya lebih pada prerequisite lah sebelum nak ada niat untuk beli rumah ke, nak beli kereta ke, apa-apa ke. Apa-apa yang memerlukan korang guna loan kalau nak beli. Dia macam ni, bila korang dah ada rekod kewangan yang cantik, ada saving yang solid, korang nak buat apa pun senang. Macam saya cakap tadi lah, nak beli rumah boleh, nak beli kereta pun boleh. Kalau korang dah ada niat, tapi kewangan korang belum cantik lagi, so korang terpaksa lah postpone dulu, betul tak? Tak salah sebenarnya kalau dah ada niat nak beli rumah, tapi belum bersedia lagi, belum mampu lagi. Tapi cumanya korang nak kena tunggu lama lah. 6 bulan at least untuk cantikkan rekod si kredit korang. Step seterusnya baru niat. Niat nak beli rumah tu untuk settle down ke ataupun untuk sementara je tapi alang-alang tu boleh buat aset. Bila bercakap pasal nak buat aset, tak perlulah fikir sampai nak jadi investor. Tak. Mungkin korang sekadar nak ada rumah je yang dekat dengan tempat kerja dan in case kalau kata dapat kerja lain dekat tempat lain sekalipun, rumah tu boleh nak sewakan. Sebab kalau untuk settle down, selalunya setting dia akan sedikit berbeza. Kita nak cari kawasan yang tenang, tak jam, tak serabut kepala dan normally landed. Bila dah ada niat, barulah korang akan pergi ke step yang seterusnya iaitu belajar sedikit sebanyak tentang ilmu hartanah dan ilmu keuangan. Selalunya kalau korang dah make prerequisite yang saya cakap tadi tu iaitu ada profil keuangan yang cantik. Secara tak langsung korang dah ada foundation yang baik lah pasal keuangan. Cuma nak kena polish sikit lah. Dan kalau buat hartanah, kalau benda tu benda yang baru, so korang kena belajar betul-betul dulu. Buat hartanah sebenarnya korang kena belajar juga supaya tak kena pukau dengan ejen lah. Tak adalah, supaya korang ada defense mechanism lah. Kalau korang nak counter dia orang ni, kalau korang rasa ejen korang tu, dia punya sembang, dia punya janji dia tu, lembu pun boleh terbang lah. Itu je sebenarnya. Dan kalau korang dapat ejen yang baik, perbincangan korang tu mesti best. Lepas dah ada ilmu sedikit sebanyak berkenaan dengan hartanah, barulah korang start survey jenis rumah yang korang minat. Korang pergi sendiri tengok beberapa biji rumah ataupun projek baru, lepas tu baru decide rumah mana yang korang nak beli. Nak lagi tips pasal hartanah, jangan lupa follow saya.